Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Syukri Saleh selaku penggagas ISDEP USM. Yang saya hormati pengarah ISDEP yang ikut mungkin adalah Dr. Syahir Arkam, dan pengurusi dialog ini Dr. Sareza, dan para peserta yang ikut yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak melimpah kepada kita. Itu adalah rahmat Allah. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dengan syukur qalbi, syukur qauli, syukur bil arkani. Mudah-mudahan kita terus mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat nanti di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tentu saya ucapkan terima kasih kepada pihak ISDEP yang menjemput saya sebagai bagian dari dialog keilmuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjalan dengan baik. Saya mendapat kehormatan ini dan saya sepertinya bernostalgia ke ISDEP karena udah beberapa tahun saya tinggalkan ISDEP. Saya rindu sekali saya hadir ke ISDEP lagi, tapi karena kesibukan dan tugas-tugas yang terus saya emban, maka entah kapan lagi, bila-bila saya akan datang lagi ke ISDEP. Tapi hari ini saya agak lepas rindu saya, apalagi beberapa hari yang lalu Profesor Muhammad Syukri Saleh datang ke Medan, dan sepertinya rasa emosional intelektual saya tumbuh lagi melepaskan rindu sama guruku yang mulia ini. Nah, karena waktunya terhad, saya akan memulai sebagai bagian dialog ini. Sebelumnya saya ditemani oleh pelajar saya yang sedang mengambil PhD di bagian akidah filsafat Islam. Ini hadir beberapa teman kita supaya juga ikut berfungsi dalam rangka dialog keilmuan ini. Saya langsung saja, saya kira tema yang kita usung mungkin pada petang ini, yaitu soal yang saya sampaikan yang akan dijelaskan oleh Prof. Syukri. Dalam pengamatan saya hari-hari lah di UIN Sumatera Utara khususnya, para alumni dari yang belajar di Eropa, di Barat, misalnya di McGill Kanada, atau di Amerika Serikat, atau di Jepun, atau dari Jerman, bahkan ada dari Belanda. Mereka belajar studi Islam, Islamic Studies di universitas-universitas Eropa itu. Tapi pengamatan kita, begitu dia pulang ke Indonesia, dia mengajar, sepertinya spiritualnya agak jauh. Spiritualitas Islamnya, ilmu Islamnya agak kurang kukuh. Ya, tapi memang sebaliknya mereka itu adalah intelektualitasnya cukup bagus. Dia bagus untuk menulis artikel, membuat penyelidikan, bagus sekali. Tapi sinilah kelemahannya. Tapi berbeda dia dengan Prof. Syukri.
yang beliau adalah, kita tahu guru kita ini adalah dari Oxford University di Inggris. Sepatutnya beliau juga macam itu. Tapi mengapa Prof. Sukri dua-duanya bisa, dua-duanya boleh. Dia ahli berceramah, berbicara, seminar internasional, konferensi, tapi juga dia mampu bagus sekali menulis buku. Mengapa Prof. Sukri ini berbeza dengan alumni-alumni yang lain? Saya kira itulah tajuk kita pada petang ini. Saya kira itulah dari saya dulu. Saya persilakanlah Prof. Sukri untuk menyampaikannya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Yang saya kasih Prof. Sukiman, ini alumni ISTEF yang saya rasa yang paling awal dapat profesor apabila kembali kepada ISTEF. Alhamdulillah. Dah lama kita tak berjumpa. Alhamdulillah minggu lepas dapat kita berjumpa. Saya khusus datang ke Medan untuk jemput Prof. Sukiman untuk masuk dalam acara ini. Alhamdulillah. Sebab dia sibuk sangat, jadi kita pergi sendiri jemput daripada sana. Sambil mempunyai ada acara-acara lain lah ya. Kebetulan saya kasih pengarah ISTEF, Profesor Madya, Dr. Syahir, Akram Hassan, pengarah Profesor Madya, Dr. Syakir, para pensyarah semua, anak-anak semua, dan khususnya anak-anak di Prodi S3 di UINSU yang sudi mengikuti acara pada petang ini. Sebenarnya soalan Prof. Sukiman kepada saya ini ada dua perkara yang patut saya jelaskan sebelum saya menjawabnya ya. Yang pertama, soalan ini sangat bersifat peribadi. Jadi dibandingkan saya dengan orang lain. Jadi dia sangat peribadi dan mungkin sebahagian besar daripada jawapan saya juga adalah bersifat peribadi. Kecuali perkara-perkara yang ada hubungan dengan ISTEF, dengan perkara-perkara umum. Jadi saya mohon perlindungan dan ampun daripada Allah SWT jika jawapan saya pada petang ini terselit sifat ujub, sifat takabur, sifat bermegah, orang Kelantan kata sifat menyuhu, sifat sombong dan sifat-sifat mazmumah yang lain. Saya mohon juga doa daripada Pak Prof. Sukiman dan saudara sekalian, moga-moga saya dilindungi oleh Allah SWT daripada sifat-sifat tersebut. Dan kalau jika ada, saya minta maaf terlebih dahulu ya. Kemudian kedua, perlu saya jelaskan sebenarnya setakat ini saya sendiri baru berniat ataupun cuba berusaha sedikit sebanyak dan cuba mengajak teman-teman beramal dengan Islam secara kafah insyaAllah, dan khususnya dalam bidang pengurusan pembangunan Islam dan amnya dalam setiap kehidupan masyarakat. Artinya begini ya, daripada kat pribadi saya sendiri, sebenarnya saya masih meronta-ronta walau belum berjaya mengamalkan Islam secara kafah sepenuhnya. Kalau berbanding dengan teman-teman lain yang memang daripada pengajian Islam, walaupun belajar di Barat, tentulah ilmu Islamnya sangat tinggi. Cuma barangkali percakapannya berbeza sedikit kerana terdedah dengan pemikiran Barat. Jadi saya kira mereka adalah lebih berilmu, lebih berpengetahuan berbanding dengan saya yang hanya mengaji di Barat tetapi tidak mengaji pengajian Islam. Cuma pengajian Islam saya ni dibelajar daripada teman-teman daripada pengajian Islam lah, termasuk pelajar-pelajar Islam seperti Pak Prof. Sukiman. Barangkali kita masih ingat bagaimana kita ekspedisi berjalan ramai-ramai, ya, bermusafir ramai-ramai, dan setiap kali kita solat lepas solat jemaah, Pak Prof. Sukiman lah yang menyampaikan tausiah-tausiah dan kita mengumpul ilmu daripada situ. Jadi itulah cara kita mengumpul ilmu. Ya, sebenarnya begitulah. Kalau nak bandingkan dengan teman-teman lain yang memang pengajian Islam, ya, walaupun belajar di Barat, tentunya ilmunya lebih tinggi daripada saya dan juga teman-teman yang lain.
Jadi itu dua penjelasan ya yang perlu kita faham sungguh-sungguh supaya dengan itu nanti apa yang saya nak bincangkan ini dapat kita faham secara ini. Sebenarnya apabila kita bercakap dan beramal tentang Islam, kita bercakap tentang sekularisme, barangkali Pak Roskima menganggap siapa yang belajar di Barat, maka pemikirannya adalah sekularisme, perbuatannya, akhlaknya terpengaruh dengan sekularisme ya. Manakala kita di ISTEF barangkali kurang begitu. Sebenarnya secara peribadi, saya sendiri nampak bahawa kalaupun Pak Rosukiman nampak bahawa kita lebih cenderung kepada Islam, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang membuatkan perkara yang sedemikian rupa. Faktor yang pertama yang menjadi teras kepada semua itu ialah kehendak dan takdir, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah dah tetapkan begitu, kita bersyukur sangat-sangat kerana dalam ramai-ramai itu ya Allah memilih juga kita untuk cuba beramal dengan Islam, cuba memperjuangkan pemikiran Islam dan juga cuba membina sebuah masyarakat Islam yang berakhlak mengikut Islam, insya-Allah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang keduanya, Allah takdirkan bahawa saya ke Eropah, khususnya ke Inggeris itu, pada zaman kebangkitan Islam. Jadi dia sesuai faktor yang keduanya, saya datang ke situ, Allah hantar saya ke situ pada zaman kebangkitan Islam. Jadi zamannya itu juga adalah merupakan satu faktor yang sangat penting. Dan yang ketiganya ialah faktor suasana sekelilingnya. Ada juga teman-teman sezaman saya yang belajar di luar negara, di Barat, tetapi tidak terpengaruh dengan Islam. Masih terpengaruh dengan sekularisme. Jadi saya yakin bahawa faktornya ialah faktor sekelilingnya itu. Kebetulan saya nanti saya uraikan saya lebih mendalam. Kebetulan tempat saya belajar itu, suasana sekelilingnya adalah suasana Islam dan teman-teman kita ialah orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam. Jadi itulah yang keempatnya ialah teman-teman, kawan-kawan kita. Yang kita berkawan, kita rapat, kita berbuat dan sebagainya itu. Teman-teman dan akhir sekali tentulah guru-guru kita. Saya akan ceritakan perkara yang sedemikian rupa ini kenapa kita nampak lebih Islami berbanding dengan barangkali teman-teman lain yang walaupun pengajar Islam pergi belajar di Barat, balik dia tidak begitu Islami. Wallahu alam, tapi saya merasakan bahawa Allah sangat sayang kepada kita, maka Allah jadikan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam banyak faktor itu sebagaimana yang telah saya sebutkan itu, faktor yang paling pertama sekali ialah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan saya rasa perkara ini semua ini mari kita tengok secara detail bagaimana Allah menentukan takdir saya ini, menentukan hidup saya ini daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Ya, akhirnya alhamdulillah Allah dedahkan saya kepada kepada Islam. Jadi cuba niat untuk beramal dan memperjuangkan Islam. Pada masa yang sama ingin menegak memuliakan Islam, walaupun kalau sekarang ni nampak agak kurang sikit lah kerana kekanan umur, kekanan usia, kekanan pencen dan sebagainya itu dan makin terhapus, tetapi harapnya itu tidak hilang terus nanti insya-Allah. Terutamanya sudah berjumpa dengan teman-teman seperti Prof. Suphan dan teman-teman yang lain. Dan terima kasih kepada ISTEF kerana sentiasa memberi ruang kepada saya untuk bercakap. Moga-moga walaupun saya kurang beramal, paling tidak saya boleh berkongsi tentang apa yang saya fikirkan. Sebenarnya begini ya, kita tengok takdir yang Allah telah tetapkan. Saya sebenarnya lahir dan membesar di sebuah kampung nelayan. Sebuah kampung nelayan, kawan-kawan saya tak banyak yang sekolah. Dan mereka banyak bekerja di tepi pantai walaupun dah kecil tapi drop out. Mereka menjual ikan dan ada kena mengena dengan ini.
Dan sebagai masyarakat nelayan, biasanya tentulah terlidah dengan pelbagai macam benda. Ya, misalnya dengan merokok, dengan judi, dengan ganja dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lindungi saya walaupun saya berkawan dengan mereka. Allah lindungi saya sehingga mereka tidak pernah mempengaruhi saya untuk terlibat dengan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Malah kawan-kawan saya ini cukup menjaga kami yang bersekolah. Mereka cukup menjaga kami yang bersekolah ini supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka melindungi kami daripada perkara-perkara yang tidak elok itu. Jadi akan begitu ya. Kemudian selepas saya STPM, sebenarnya kali pertama saya ambil STPM gagal masuk universiti. Gagal masuk universitas dan saya terpaksa sekolah swasta. Ambil sekali lagi, wah rupanya di sekolah swasta suasananya sangat dahsyat, ya, banyak maksiat, berbagai bentuk maksiat, misalnya tidak beradab dengan guru, pergaulan bebas, ada juga yang terlibat dengan pelacuran, ada dadah dan sebagainya. Sekali lagi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah takdirkan saya ini tidak sedikit pun terpengaruh dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Walaupun kadang-kadang peluang itu ada untuk terlibat, tapi Allah lindungi saya dengan berbagai cara ya. Kemudian apabila menyambung pelajaran di universiti, lagilah universiti bebas, dan pada zaman saya itu universiti ini masih terpengaruh dengan budaya barat kerana banyak expatriate masih ada di USM pada ketika itu, banyak hiburan, pergaulan bebas, hedonisme dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan beberapa kawan yang lain itu mengambil peluang dengan sepenuhnya untuk memenuhi kebebasan itu dengan belajar bersungguh-sungguh untuk membuktikan bahawa kita pribumi juga boleh mencapai pangkat yang tinggi dalam pengajian kita. Jadi tidak terbabah sangatlah, walaupun dari segi barangkali pakaian, dari segi beberapa perkara itu masih lagi terlibat, tetapi tidak terlibat kepada benda yang lebih dahsyat daripada itu. Dan akhirnya apabila belajar pengajian, apabila menyambung pengajian di Eropah, khususnya di Inggeris ya, di United Kingdom, sebenarnya saya bukan terus ke Oxford. Jadi masa S2 itu, saya pergi kepada University of East Anglia di Norwich. Norwich ini sekitar 1 jam naik kereta api daripada London, north of London lah, ke atas sikit di Norwich. Kemudian selepas itu saya balik 6 tahun baru pergi ke Oxford. Baru pergi ke Oxford. Jadi ada 2 fasa lah apabila saya di ini. Yang pertamanya masa S2, kemudian selepas itu di Oxford barulah S3. Itu pun alhamdulillah bila pergi ke sana, walaupun dengan budaya yang macam-macam lah, yang luar biasa, apa saja yang kita mau buat ketika itu kalau di barat itu boleh dibuat, tetapi alhamdulillah Allah takdirkan saya selamat, sama ada daripada pemikiran barat ataupun gaya hidup barat, alhamdulillah. Dan apabila saya bekerja balik selepas dapat S2, balik bekerja jadi dosen. Bila jadi dosen itu hebat jugalah ya, pada ketika itu jadi dosen ada kemampuan, ada uang sedikit. Kalau nak sombong pun boleh sombong sedikit ya. Kita masih muda, pelajar-pelajar kita pun masih muda juga. Boleh megah, dan pada ketika itu kalau dari segi benda nak beli rumah dan sebagainya boleh insya-Allah, sebab murah, masih rumah masih murah, tetapi ada sistem riba. Dan begitulah sebagainya. Tetapi sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selamatkan saya daripada semua perkara yang sedemikian rupa, hingga Allah bagi jodoh saya agak awal juga, alhamdulillah. Isteri masih belajar, saya dah kahwin dengan isteri saya. Saya pun baru bekerja setahun 2 tahun saja. Kemudian alhamdulillah, kemudian Allah bagi penginapan yang agak selesa. Dan dibeli dengan tanpa riba, alhamdulillah, kerana berazam untuk tidak terlibat dengan riba. Jadi Allah hadiahkan penginapan yang agak selesa, alhamdulillah. Kemudian Allah kurniakan anak-anak, walaupun lambat tetapi Allah tetap kurniakan itu.
Jadi bila fikir-fikir balik ya, bila Pak Prof Sukiman tanya ini, macam mana boleh cenderung kepada Islam dan memperjuangkan Islam, sedang tengok daripada segala perjalanan hidup saya itu, sebenarnya bila saya ingat balik penuh dengan perkara-perkara yang ngeri, yang menakutkan, yang ngeri, yang menakutkan. Kadang-kadang seumpama saya sudah di tepi apa ya, cliff, tepi jurang, tepi gunung, yang mau jatuh, hampir-hampir mau jatuh. Tetapi alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, Allah selamatkan. Jadi saya tak bolehlah cerita perkara-perkara gelap lah, cerita-cerita yang gelap ini ya. Saya rasa Islam tidak membenarkan kita menceritakan zaman-zaman gelap kita kan, kita Pak Rasuliman kan. Tak boleh kita nak ceritakan itu, tapi biarlah kita jadikan itu tauladan, dan barangkali Allah jadikan itu untuk ada alasan kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebagaimana saya telah sebutkan tadi, banyak perjalanan ngeri yang saya tempuh, tetapi Allah tetap keselamatkan saya. Dan sebab paling utama saya rasa ialah doa ibu dan ayah, didikan ibu dan ayah, insya-Allah. Sebab saya perhatikan kalau ibu saya ni, kalau dia nak marah macam mana sekalipun, kalau maksima marahnya, yang keluar daripada mulutnya dia kata, Syukri ni, budak ni anak bertuah. Jadi tidak menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baiklah. Jadi perkataan bertuah, dan nampaknya alhamdulillah sungguh Allah fulfill, Allah makbulkan doa itu ya. Apabila ibu bercakap itu satu doa, alhamdulillah dalam setiap perjalanan hidup saya itu, saya rasa ada benda-benda yang sentiasa bertuah ya. Jadi itulah alhamdulillah. Dan begitu juga ada adik-beradik saya, apabila ibu sentiasa begitu, adik-beradik saya pun menjadi anak-anak yang bertuah, alhamdulillah. Jadi takdir ini juga berlaku di Eropah, di United Kingdom. Ketika saya belajar di United Kingdom itu, ya, ini nak menceritakan zaman itu. Zaman itu ialah zaman kebangkitan Islam. Zaman kebangkitan Islam, walaupun di negara kafir, tetapi ramai pelajar pada ketika itu dan juga orang awam pada ketika itu sedang berjuang menegakkan Islam. Jadi banyaklah aktivitas ya yang dilakukan, sama ada usrah, sama ada kem musim panas, ada kem musim sejuk, ada seminar, ada conference, ada penerbitan yang diedarkan dan sebagainya. Semuanya berkenaan dengan Islam. Dan pada ketika itu ada 3 kumpulan yang kuat mempengaruhi para pelajar pada ketika itu. Terutamanya ialah Jemaah Tabligh ya, yang berasal daripada India, yang ditubuhkan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahrawi pada tahun 1927. Kemudian selepas itu Ikhwan Al-Muslimin yang ditubuhkan oleh Hasan Al-Banna di Mesir pada tahun 1928, dan selepas itu ialah Jamaatul Islami yang diasaskan di Lahore, India British pada ketika itu, sekarang Pakistan lah ya, oleh Syekh Abdul Alal Maududi pada tahun 1941. Jadi ini merupakan 3 gerakan dakwah yang besar, kemudian mempengaruhi para pelajar itu. Kalau pelajar-pelajar Malaysia ni, kebanyakan daripada pelajar-pelajar Malaysia ni terpengaruh dengan Ikhwan Muslimin, dengan Hasan Al-Banna. Pergerakan-pergerakan macam FOSIS, Federation of saya rasa Society of Islamic Students daripada pelbagai negara seluruh dunia. Kemudian ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, IRC, Islamic Representative Council, ini juga daripada Malaysia, Suara Islam daripada pelajar-pelajar Malaysia juga, Al-Arkam dan sebagainya. Jadi banyak pergerakan-pergerakan itu, dan jadi apa yang saya nak katakan itu, kebetulan masa saya ke Inggeris itu, zamannya ialah zaman kebangkitan Islam. Jadi sesuai dengan zaman itu. Tapi saya kata tadi, zaman saja tidak cukup. Walaupun zaman, tapi kalau kita dikelilingi oleh suasana yang sekular, kita tetap akan jadi sekular juga. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah takdirkan saya ini dikelilingi dengan suasana perjuangan Islam. Ya, begini ya. Sebab
Allah mentakdirkan saya tidaklah rasa tidak suka sangat bergaul dengan orang-orang sekular pada ketika itu. Walaupun ada dalam kalangan pelajar-pelajar ini yang cuba transform diri mereka sebab mereka merasakan bahawa kita ini daripada negara-negara mundur ini tidak superior, malah lebih inferior daripada mereka. Jadi ada dalam kalangan kita ni yang cuba transform daripada sifat kita sebagai orang Islam kepada sifat Barat, supaya kita jadi orang superior. Jadi ada orang cuba mengubah nasib mereka begitu. Dan ini saya alami sendiri. Saya ceritalah satu dua ada seorang kawan saya daripada pelajar Malaysia buat PhD. Dia pada ketika itu saya pakai serban, saya pakai jubah. Jadi dia agak tidak selesa dengan saya sebab dia tahu saya bukan mengaji Islam. Sedangkan dia daripada bawah lagi, dia memang mengaji sekolah agama Islam. Dan ketika di sekolahnya itu dia tak buatlah songkok dia pici dia. Sehinggalah dia masuk universitas, baru dia buat. Jadi apabila saya pakai, dia rasa kenapa tutup kepala. Macam seolah-olah mengatakan, saya bukan pengajar Islam, saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Kenapa pakai serban? Kenapa pakai jubah? Sedangkan dia walaupun pengajar Islam, dia dah buang dah pun tutup kepala dia. Jadi bila kita perhatikan, memang ada jiwa, saya ingat Dalim untuk dia transform. Ya, barangkali dia fikir kalau pakai kopiah, pakai pici, pakai songkok, pakai serban, itu lebih inferior berbanding dengan orang Barat yang tidak pakai apa-apa. Jadi saya perhatikan tengok, begitu. Jadi kita kesian kepada orang-orang yang sedemikian rupa. Kalau khusus Indonesia, Pak Profesor Kiman, saya pernah berjumpa dengan pelajar-pelajar Indonesia daripada Universitas Islam Negeri. Ketika itu belum lagi Universitas Islam Negeri, yang belum lagi. Ini dalam tahun 80-an begitu ya. Mereka ni dikirim oleh kerajaan Indonesia ke Leiden, ke Belanda, di bawah satu program yang dipanggil INIS ataupun Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Jadi dia sponsor pergi belajar kat sana. Ya, ada gabungan kolaborasi antara kerajaan Indonesia dengan kerajaan Belanda, dan mereka itu belajar di sana. Dan saya nampak bahawa apabila berbincang dengan mereka, bergaul dengan mereka, berjalan dengan mereka, mereka merasakan bahawa nilai-nilai Barat itu, khususnya Belanda, pemikiran-pemikiran Belanda itu adalah lebih hebat daripada pemikiran kita. Banyak contoh ya. Misalnya bila berjalan di Amsterdam, mereka tanya saya sudah pergi kepada Museum of Sexology. Pak Profesor Kiman, Museum of Sexology. Saya kata, ada apa di sana? Di sana ada semua sejarah berkenaan dengan pornografi, blue film. Daripada pelakonnya, daripada Pridoma, dia dipanggil apa ini, pelakon lah, artisnya, daripada macam-macam lah di sana. Saya kata, kenapa kita kena ke sana? Enggak apa-apa. Saya tak mau ke sana. Dia kata, enggak apa-apa, Pak Prof. Dan ini ilmiah ini ya, kita buat kajian ilmiah, bisa aja. Saya kata, tak, saya tak mau ke sana. Dia kata, kalau gitu kita pergi ke Yellow Street ya, ke lorong-lorong inilah ya. Saya kata, ada apa di sana? Di sana dia kata ada kedai-kedai, ya ada cermin ya di depan. Kemudian di dalam itu ada pelacur-pelacur di dalam itu. Dan kalau tirainya ditutup, itu artinya pelacur itu sedang membuat kerja. Ya, tetapi kalau terbuka, itu artinya masih lagi free. Saya tanya mereka, Ustaz, kenapa pergi ke sana? Sering aja. Kenapa Ustaz pergi ke sana? Tak berdosa ke? Enggak apa-apa. Itu ilmiah, itu membuat kajian sosial. Jadi saya fikir-fikir tengok, ini luar biasa ini ya. Jadi kalau sekiranya, ini orang pengajar Islam yang belajar di Barat. Jadi kalau Pak Profesor Kiman tanya tadi, mungkin bukan semua, tetapi saya pernah berpengalaman berjumpa dengan orang yang sedemikian itu.
Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan beberapa kawan lain ini tidak terpengaruh dengan keadaan sedemikian rupa. Sebab di tempat saya belajar di Norwich itu ada dua suasana perjuangan Islam. Ada dua suasana perjuangan Islam. Satu ialah suasana perjuangan pelajar-pelajar Islam sendiri. Yang khususnya tempat saya itu ialah Islamic Representative Council, IRC. Yang sekarang ini sebagian daripada pemimpinnya masuk politik dan jadi orang-orang penting yang jadi menteri pun ada. Ya, jadi mereka ini berjuang di sana. Jadi ramai mereka itu yang ada di sana, dan apabila saya sampai di sana, mereka lah yang menyantuni, yang membantu, menolong. Tapi pada masa yang sama berdakwah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ juga ada kumpulan sufi. Kumpulan sufi ini daripada pelbagai bangsa dan negara, antarabangsa lah. Dia dipimpin oleh seorang syekh yang berbangsa Scottish daripada Scotland. Nama dia Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Kemudian ditukar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Murabbitu. Jadi di Norwich itu ada satu masjid. Masjid ini dipilih oleh kumpulan sufi ini. Jadi kalau begitu kita nampaklah suasana itu begitu rupa. Dan apabila dengan pelajar-pelajar Malaysia ini, saya masih ingat lagi apabila saya mula-mula sampai di sana, saya bayangkan pergaulannya bebas. Tetapi apabila pelajar-pelajar Malaysia menyambut pelajar-pelajar baru seperti saya, diasingkan pelajar perempuan dengan pelajar lelaki. Saya bayangkan tentu bebas. Tetapi diasingkan. Saya heran juga, ini apa cerita ni? Ini barangkali ajaran sesat. Sebab kerajaan Malaysia pada ketika itu sentiasa mengatakan bahawa pelajar-pelajar kita di luar negara yang terlibat dengan dakwah, itu adalah pelajar-pelajar yang menyeleweng, yang sesat dan sebagainya lah. Jadi saya terfikir begitu. Jadi pelajar perempuan dan lelaki ini tak benar bergaul bebas. Tidak dibenarkan bergaul bebas oleh pelajar-pelajar dakwah tadi. Dan yang paling saya agak heran pada peringkat awal itu, saya diminta datang ke usrah. Saya datanglah ke usrah. Saya datang ke usrah. Dalam usrah itu dibincangkan berkenaan dengan daulah Islamiah. Dan diceritalah berkenaan dengan Empire Osmaniyah. Dan diceritakan tentang keruntuhan Empire Osmaniyah. Tentang Empire Osmaniyah yang baru jatuh tak lama dan ada dalam kalangan mereka yang ikut usrah itu menangis. Jadi saya heran juga, saya tengok apa cerita. Dan dengar cerita kejatuhan Osmaniyah, kenapa menangis? Kenapa emosional sangat? Saya tak faham bahawa mereka sebenarnya adalah cukup lembut hatinya apabila bercakap tentang Islam. Dan selepas usrah, makan, dijamu makan dalam talam. Itu satu lagi Pak Prosukiman. Pertama kali makan dalam talam, subhanallah, saya fikir, hari ini lapar lah aku ni, bagaimana nak makan ni. Tetapi lah, jadi kebiasaan. Dan ini agak interesting, satu peristiwa yang agak interesting. Kami ini segan, malu nak tengok wayang. Ya, wayang, pawagam. Wayang di Indonesia dia panggil apa ya? Masuk pawagam lah, tengok tonton pawagam ini. Tapi saya dengan beberapa orang kawan yang nakal-nakal ini curi untuk tonton wayang. Sebab ketika itu ada satu filem yang agak masyhur namanya Saturday Night Fever. Jadi saya ada 3 orang berpakat, mencuri-curi, beli tiket. Rupanya bila sampai ke sana, ada beberapa orang lagi perempuan yang juga curi-curi, yang sebenarnya tengok wayang itu. Jadi berjayalah kami tengok wayang. Tetapi dengan keadaan yang sangat takut pelajar-pelajar dakwah tahu. Jadi suasana itu sebenarnya mendorong kita untuk berhati-hati tidak melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Jadi Allah jadikan begitu, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelajar-pelajar, pemimpin-pemimpin RC ni kadang-kadang sekali-sekala dia datang ke bilik saya, ya, ke asrama saya, bersembang-sembang. Dia tak berdakwah sangat, tapi dia bersembang. Dia kata apa tujuan kita hidup, ya. Dia banyak bertanya. Dan juga di Malaysia ni negara sekular,
agak-agak dengan perlembagaan, boleh tak kita tukar jadi Islami? Jadi dia membawa dia berdakwah, mereka berdakwah membawa kita berfikir, bukan berkhutbah. Bukan kata kita ini kenalah beramal dengan Islam, kalau tidak masuk neraka, dan kalau kita beramal masuk surga. Dia tak berdakwah begitu. Dia membawa kita berfikir dengan bertanya soalan-soalan, sehingga akhirnya dia membawa kita berfikir walaupun mereka sudah pulang, tapi kita berfikir-fikir. Dan begitulah cara penyampaian mereka. Tetapi mereka ini cukup hati-hati dan cukup banyak rahsia. Dan mereka berkata sedemikian rupa sebab mereka mahu mengelak daripada apa ni diketahui oleh pihak pemerintah Malaysia pada ketika itu yang agak sensitif dengan orang-orang dakwah. Jadi suasananya ya. Dan selain daripada itu, sebagaimana yang saya sebut, saya terdedah dengan kumpulan sufi. Kumpulan sufi tadi. Syekh Abdul Qadir Sufi ini, dia sendiri pernah cakap kepada saya, dia kata dia cukup suka kepada pelajar-pelajar Malaysia. Sebab pelajar Malaysia ni hatinya lembut. Bila berzikir, dia cukup berkesan. Dan dia kata kalau dia duduk di bawah, pelajar-pelajar Malaysia berzikir di atas, di rumahnya, dia boleh rasa gegaran zikir itu. Boleh rasa gegaran zikir itu. Jadi kami diberikan diberikan tempat istimewa lah oleh Syekh Abdul Qadir Sufi ini. Kami boleh pergi ke rumah dia bila-bila masa saja. Tetapi pengikut-pengikut dia yang lain tak boleh pergi. Kalau nak pergi, kalau dipanggil boleh pergi. Kalau nak pergi kena minta kebenaran. Kalau tak dibenarkan tak boleh pergi. Tapi kami bila-bila masa saja boleh pergi. Dan kami sentiasa pergi di sana, berbual-bual, berdialog, bertanya soalan dan sebagainya. Jadi banyaklah saya menimba ilmu daripada beliau, khususnya dalam bidang saya pembangunan. Dan beliau ada mempunyai satu model ya, analisis tentang masalah dunia ini, yang dia panggil sebagai pharaonic paradigma pharaonic. Pada ini paradigma Firaun gitu. Jadi bagi beliau kita di dunia ini dikontrol oleh Yahudi. Apa ini tahun 80-an ini ya. Dia telah sebutkan kita dikontrol oleh Yahudi, Zionis, dan dia buat paradigma itu macam piramid lah, dia explain perkara itu. Dan inilah perkara-perkara yang saya ambil dan mula saya cuba menyampaikan kepada pensyarah-pensyarah saya di University of West Anglia itu ya. Tapi agak aneh. Tidak seperti beberapa pelajar Malaysia yang lain yang mengambil bai'ah, mengikut menjadi muridnya. Saya tidak mengambil bai'ah, saya tidak menjadi muridnya. Jadi saya hanya berbicara dengan beliau, mengambil ilmu beliau, tetapi tidak berbai'ah dengan beliau. Adalah sebabnya, saya rasa tak eloklah saya ceritakan ada sebabnya. Jadi begitulah ya, Allah takdirkan ini, saya ini, dan bermula daripada itulah, maka minat saya timbul, wujud, kemudian bergaul. Dan bila saya pulang ke USM, ya, banyaklah saya bergaul dengan jemaah-jemaah di Malaysia, macam-macam jemaah yang saya bergaul. Dari masa itu semangat untuk berjuangkan Islam sangat kuat. Jadi tapi bila saya fikir-fikir balik, perjuangan pada ketika itu lebih banyak perjuangan dengan semangat dan nafsu. Dengan nafsu marah, ya, marah kepada kerajaan kerana tidak beramal dengan Islam, marah kepada orang-orang Islam yang terpengaruh dengan sekularisme. Jadi mencari-cari kesilapan orang, dan kalau jumpa kesilapan melawannya dengan kasar dan tidak berakhlak. Sehingga akhirnya saya sedar dengan cara yang semikian rupa itu, musuh adalah lebih ramai daripada kawan-kawan. Ya, kita berdakwah nak panggil orang kepada Islam, tapi dengan cara yang sedemikian rupa ya, dengan cari kesilapan orang, dengan lawan orang yang buat kesilapan, ya, dengan nafsu, dengan marah begitu, akhirnya orang lari daripada kita, dan kita walaupun kita panggil orang kepada Allah, tetapi Allah tak datang, orang tak datang kepada kita. Sehinggalah saya berjumpa dengan satu jemaah ya, yang menumpukan kepada pembentukan hati. Inilah Pak Suleiman. Rahsianya berjumpa dengan sebuah jemaah dan berdakwah dengan kasih sayang.
walaupun orang itu banyak maksiat, tapi berkasih sayang, kemudian merealisasikan apa yang dikata dalam kehidupan kita secara kafah. Jadi dalam 6 tahunlah juga saya di USM, sehingga akhirnya saya ke University Oxford. Tapi di Oxford itu, saya sudah ada asas cinta kepada Islam. Di Oxford itu saya lakukan 2 perkara. Yang pertama, saya memantapkan pengetahuan tentang pembangunan konvensional, teori pembangunan konvensional, dan menggali tentang teori pembangunan Islam. Tujuannya ialah untuk menolak pembangunan konvensional itu dan juga untuk membina apa yang kita panggil sebagai pembangunan berasaskan Islam itu. Jadi kesimpulannya begini ya Pak Profesor Giman, sebenarnya tempat bermula kesedaran dan minat saya kepada Islam itu ialah di Norwich masa buat S2, bukan di Oxford. Ya. Tapi tempat kecenderungan beramal dengan kasih sayang, dengan kafah itu di USM, terutamanya melalui ISTEF. Di Oxford itu adalah tempat memantapkan perjuangan, tempat memantapkan perjuangan. Jadi begitulah yang Allah takdirkan kepada saya, dan saya cukup bersyukur sekali, dan juga saya gembira melihat nikmat yang dapat dikecapi bersama oleh kawan-kawan kita, termasuk oleh Pak Profesor Giman. Alhamdulillah. Barangkali sebelum saya tutup ini yang saya tutup dah untuk soalan ini ya. Jadi gitulah ceritanya. Cumanya perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Sebenarnya kita belum mencapai apa yang dikatakan kafah itu. Belum lagi kita mencapai sepenuhnya. Jadi artinya kita mesti terus berusaha. InsyaAllah terus berusaha, insyaAllah. Cumanya apa yang kita usahakan ini Allah telah berikan nikmat sedikit sebanyak.